melafazkan takbir apabila mula hendak turun. Belum bongkok lagi tu, belum pergi bongkok lagi, berdiri lagi tu dah kata tu, Allah tu ya. Lepas tu barnya bila? Bila dahi dah sentuh lantai tu. Jadi panjang lah tu, Allahu Akbar kan. Panjang. Jadi mengapa panjang? Disunatkan berzikir. Itu jawapan dia. Okey, buka buku tebal tu, muka surat berapa? 93 ke? 93. Nanti apply kat semua perbuatan lah ya. Dengan nombor 2 kan dia sebut qaul jadid, sunat, panjangkan takbir. Itu dia punya formula. Formula dia yang tu. Sebab apa kena panjangkan takbir tu? Supaya tidak ada perbuatan dalam solat yang tidak diiringi dengan zikir. Tu. Sebab tu penuh tu Allah. Jadi situ jangan 2 kali pula, sekali ya. Sampai berdiri bat.